Inilah permulaan legenda Dewata Raya. 65 juta tahun dahulu, bumi dikuasai dinosaur yang menjadi tuan alam. Namun, dari angkasa, komet-komet raksasa meluru tanpa amaran, menghentam bumi dengan kuasa beribu kali ganda letupan nuklear. Dalam satu detik, dunia purba itu musnah. Hentaman komet memusnahkan dinosaur dan menyalakan gunung berapi. Setelah berjuta tahun berlalu, kehidupan baru bangkit dan manusia purba mula muncul di muka bumi. Manusia terus berkembang dari zaman purba ke tamadun moden, membangunkan kota-kota besar dunia. Sekali lagi, dunia dikejutkan dengan langit merah menyala dan cahaya yang menyilaukan. Dalam kekeliruan orang ramai, komet-komet maksasa mula muncul di atmosfera, terbakar terang ketika meluru menuju bumi. Detik itu menjadi permulaan kepada satu bencana global. Komet-komet itu menghancurkan bandar-bandar besar dan gunung ganang, meruntuhkan bangunan tinggi dan memusnahkan seluruh kehidupan. Dalam sekelip mata, manusia dan haiwan lenyap menjadi abu. Komet menghancurkan dunia, menenggelamkan bumi dalam api, banjir dan sinaran maut, hingga seluruh planet berubah menjadi bola api raksasa. Di tengah bumi yang terbakar, hanya satu tempat terselamat, dilindungi tudung angkasa di hujung Amerika Selatan. Tudung angkasa menjaga Tierra del Fuego selama sedekat, hingga bumi pulih dan pelindungan itu akhirnya dibuka. Syurga raya berdiri megah dan manusia kembali melihat langit biru selepas bertahun-tahun diselamatkan daripada kiamat bumi. Jutaan warga Surga Raya berpesta menghormati Presiden William Gates yang menyelamatkan mereka daripada kiamat bumi. Sejarawan dan saintis agung dahulu meneliti kehebatan otak manusia. Namun kebanyakan manusia hanya menggunakan sebahagian kecil daripadanya. Presiden William Gates kemudian mengarahkan seluruh rakyat Syurga Raya menjalani ujian otak untuk menilai potensi sebenar kemampuan mereka. Mereka yang gagal ujian otak di Syurga Raya diusir beramai-ramai. Lebih 1,5 juta orang dihantar ke kawasan runtuh yang musnah oleh komet. Di sana, tiada undang-undang, tiada keselamatan, hanya kekacauan dan hukum rimba. Golongan lemah terus menjadi mangsa. Sinaran komet bukan sahaja merosakkan bumi, malah mencetuskan mutasi kejam pada manusia. Ada yang berubah menjadi raksasa dengan kekuatan luar biasa, menindas sesiapa sahaja yang lemah. Semua negeri taklukan dijadikan hamba. Hanya juara pertempuran layak ke Syurga Raya dalam pertandingan kejohanan elit. Gelanggang raksasa Syurga Raya menjadi pentas kejohanan elit disaksikan Presiden William Gates setiap tahun. Stadium Syurga Raya bergema saat Arhat Esa dan Iblis Tongkat melangkah ke medan akhir kejohanan elit. Arhat Esa mengaktifkan badan kebal titanium, manakala Iblis Tongkat memperlihatkan tongkat lasernya. Tenaga hijau meletus dari tubuh Arhat Esa. Kulitnya berubah menjadi zirah titanium, keras seperti besi syurga. Iblis Tongkat mengaktifkan tongkat lasernya. Dia menyerang Arhat Esa dan cuba memecahkan perisai titanium miliknya. Pertempuran pun meletus. Pukulan Iblis Tongkat tak mampu menembusi tubuh titanium Arhat Esa. Esa menyambut serangan dengan kepalanya, memantulkan tenaga itu kembali. Penonton bersorak dan Esa hanya tersenyum. Iblis Tongkat melepaskan serangan laser sepantas kilat, tetapi Arhat Esa tetap berdiri tanpa cedera. Pertarungan makin sengit. Phoenix menatap kenangan lamanya bersama rimau. Masih tidak faham mengapa rakannya diusir. Seketika kemudian, layar besar bergema. Iblis Tongkat muncul, melompat tinggi, memulakan pertarungan ganas. Arhat Esa memperlekeh Iblis Tongkat yang sudah hampir tewas.
Dengan kuasa membunuh dalam 10 jarinya, dia memecut ke hadapan seperti halilintar. Tongkat itu meletup seperti roket laser menghantam Arhad Esa. Tangannya terikat, pergelangannya terbakar. Iblis tongkat belum selesai. Serangan kedua dilepaskan tepat ke arah musuhnya. Iblis tongkat memerangkap Arhad Esa dalam pusaran laser membelit leher. Arhad Esa menjerit kesakitan, penonton bersolak, dan Presiden Gates hanya tersenyum puas melihat drama maut itu. Di Tibet, sebuah bangunan tersembunyi menayangkan pertarungan Arhad Esa. Dr. Sean bersama harimau hitam, remaja 15 tahun sangat cergas dengan otak yang telah dimodifikasi. Dr. Sean menjelaskan kelebihan Arhad Esa, sementara Rimau kembali yakin dengan hikmat naga dan Phoenix. Di medan tempur, Arhad Esa hampir tewas, tapi dia sempat menekan butang rahsia pada bahunya. Arhad Esa mengaktifkan kuasa rahsia, cahaya keluar dari tubuhnya, memusnahkan laser dan tongkat musuh. Dengan kekuatan titanium peringkat 2, dia mencengkam wajah iblis tongkat tanpa ampun. Di medan tempur, Arhad Esa hampir tewas, tapi dia sempat menekan butang rahsia pada bahunya. Arhad Esa mengaktifkan kuasa rahsia, cahaya keluar dari tubuhnya, memusnahkan laser dan tongkat musuh. Dengan kekuatan titanium peringkat 2, dia mencengkam wajah iblis tongkat tanpa ampun. Arhad Esa melepaskan jurus pamungkasnya, gaya kisaran maut. Dalam sekelip mata, iblis tongkat dihancurkan oleh cengkaman titanium yang dahsyat. Penonton meletus bersorak, ada yang gembira, ada yang terkejut. Dan pengulas mengumumkan, juara kejohanan elit tahun ini, Arhad Esa. Perbualan terbalik kepada Rimau, seorang remaja yang dikatakan pernah berjanji untuk menyertai kejohanan. Sementara itu, Presiden William Gates tampil menyerahkan hadiah kepada Arhad Esa. Arhad Esa dihantar ke Pulau Infinity untuk latihan rahsia. Di sana, seorang makhluk muncul dari api dan mampu membaca fikirannya. Latihan maut pun bermula. Dewa Pawaka muncul dan mencabar Arhad Esa secara terus. Arhad Esa mengaktifkan badan kebal titanium, bersedia menahan serangan satu hentakan yang kononnya mampu menewaskannya. Dewa Pawaka melepaskan jurus terlarang, api pembakar syurga, serangan yang membelah langit. Arhad Esa cuba menahan, namun api itu menembusi badan kebalnya, menghempaskan tubuhnya dan tewas ke dalam lautan api.